Okey, yang ni Kayan Kunafa Crunchy, RM10 je satu bekas. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Kayan Kunafa Crunchy. Okey, sempena bulan Ramadan ni, kita nak bagi kunafa kami dengan harga RM10 je. Okey, sekarang kita boleh tengok yang ni kunafa biasa kami dengan harga bermula RM20 sampai RM35. Tapi kali ni kita pakai yang kecil sikit. Tapi yang beza dia, ni kami pakai mozzarella cheese, yang ni kami pakai cream cheese. Tapi cream cheese lagi sedap pada mozzarella. Untuk dia punya dough kunafa ni, kita pakai kunafa yang sama je daripada sebelum ni. Kita akan letak cream cheese. Kita dah letak kita punya cheese. Sekarang ni kita nak masuk dalam kita punya oven. Okey, ini kita punya kunafa dah siap bakar. Kita dah siap bakar, kita akan tuang, letakkan dalam bekas dia. Korang boleh tengok, yang ni saiz yang biasa, yang ni saiz yang kecil. Ni untuk flavor, jangan risau, kita pakai flavor sama je yang sebelum ni. Okey, ni pistachio, untuk red velvet. Pakai coklat yang sama juga. Layer hazelnut. Walaupun kecil, tapi kita, orang panggil apa, design dia tetap sama. Tak, topping dia white chocolate. Topping dia kacang pistachio. Original, dia tak ada flavor-flavor, lagi kacang je. Tapi kita bagi juga air gula. Inilah kunafa mini kami kan. Jadi kalau kepada korang nak dapatkan kunafa Kayan Crunchy, korang boleh dapatkan di 4 negeri, 15 cawangan di sekitar Lumpur, Putrajaya, Selangor dan juga Kuantan. Nanti korang boleh tengok di komen kami.